Maksud tertera dalam ni maksudnya kita nak lukis bulatan dalam segitiga lah. Kalau tertera dalam ni maksudnya kita nak lukis dalam segitiga bulatan tu. Okay, yang tadi kita lukis lah tadi tertera lilit segitiga ada dalam bulatan. Yang ni beza sikit. Kita akan pilih dua sudut. Segitiga ada 3 sudut kan. Kita pilih 2 saja. Dan kita bahagi 2 sudut. Okey, maksud bahagi 2 sudut tu, sudut dibahagi 2. Nak buat macam mana? Okay, kita letak contoh dekat sudut dekat Q ni. Kita buat satu bukaan macam tu yang memotong 2 sisi tu. Dia potong dekat sini, kita letak jarum kat sini pula, tandakan satu. Letak dekat sini dengan bawah, tandakan kat sini pula. Akan dapat satu titik persilangan. Jadi Q sambungkan dengan titik persilangan. Q sambung titik persilangan. Okey, dapat satu. Kita bahagi 2 sudut. Kemudian nak pilih sudut dekat P ke dekat R? Kamu nak yang mana? Dekat bawah lah noh. Kalau nak buat dekat R pun boleh. Kalau contoh saya buat dekat P, kalau kamu cuba buat dekat R pula dapat macam mana? Okay, dia buat bukaan macam tu. Satu dekat P. Kemudian dia potong bahagian bawah. Letak sini satu. Pindahkan, letak sini pula, tandakan. Okay. Dapat lagi satu titik persilangan. So, sambungkan P dengan titik persilangan. P. Okey, garisan ni tak cukup panjang. Kita panjangkan. Panjangkan lah. Panjangkan sampailah dia bersilang. Jadi kedua-dua pembahagi 2 sudut tu bersilang. Okey, dapat titik persilangan. Okey, ni adalah titik tengah bulatan. Okey, dah dapat titik tengah bulatan. Jangan buat bulat lagi. Memang kita dapat titik tengah. Kita jangan buat bulat lagi. Okey, kita pilih satu sisi juga. Sebab apa kita kena buat garisan berserenjang baru jejari dia betul. Kita kena buat garisan yang berserenjang baru jejari dia betul. So, contohlah dari titik tengah ni, saya nak pilih sisi PR ke PQ? PR lah. Okay, jadi saya buat bukaan dari titik tengah lah, dari titik tengah bulatan. Saya buat satu bukaan yang memotong garisan PR. Okay, benda ni kamu boleh buat juga dekat bahagian bawah ni. Tapi pilih satu sisi sahaja. Dari titik tengah, titik persilangan. Kita buat satu bukaan yang memotong PR bahagian sini. Kalau kamu nak buat dekat QR punya garisan pun boleh. Nak buat dekat garisan PQ pun boleh juga. Okay, dah dapat. Kita buat satu lengkung yang memotong garisan PR di 2 tempat. Jadi kita gunakan tempat di mana dia potong tu. Kita tandakan dekat bahagian atas atau bahagian sebelah dia lah. Sebelah kiri ke, sebelah kanan ke. Ini saya sebut belah sini lah, belah kiri ni. Okay. Lengkung yang kita buat tu, yang memotong garisan tu, kita gunakan kiri kanan dia untuk tanda bahagian atas. Kiri kanan juga. Ambil kiri, ambil kanan, tanda. Lepas tu, buatlah satu garisan dari titik tengah ni. Tengah ni ke titik persilangan tu. Titik tengah ke titik persilangan. Garis. Okey, jadi jejari dia yang mana? Jejari dia adalah daripada titik tengah sini sampai sini sahaja. Sebab kita nak buat lukis bulatan dekat dalam segitiga. Yang ni saja. Tujuan kita buat garisan tu adalah untuk memastikan ataupun kita buat betul lah. Kalau kita buat tak betul tak dapat juga. Kita buat betul dapat lah. Tak kena. Error ni. Kalau kita buat bulatan tu dia tak kena, maksudnya ada yang tidak kena lah. Kita punya garisan. Kalau kita buat tak kena lah. Kalau kena tak apa.
jadi yang ni lah bulatan terterap dalam segitiga. Yang mana kita dapat lukis bulatan yang berada dalam segitiga.